yang ke-13, tertib. Baik, kita fikir kita di sebelah terus masuk dalam bab Mahyam as-solat. Sebab yang mula-mula besok di soal di akhirat, ini adalah ibadah Mahyam. Kalau betul, baru semua amal diterima. Kalau salah, semua amal. Dan inilah satu ibadah, tak ada rosak, tak ada kelonggaran sama sekali. Asal tak boleh dengan mata sekalipun mesti buat. Kalau kita macam dah tak daya ke, mabuk ke, nak bangun angkat semayang, tak boleh, tak ada orang nak angkat bau kita, kita tak boleh duduk. Kita mesti juga buat. Kalau tak duduk, kalau tak boleh bangun dengan kepala, isyarat. Kemudian kalau kita dah sihat, kita mesti kafar. Tinggalkan waktu semayang, tak boleh sama sekali. Jadi inilah satu ibadat. Tak ada siapa boleh ganti. Haji, orang tu tak pergi haji, orang lain boleh haji, boleh hajikan badal haji. Puasa, orang boleh bayarkan fidyah. Zakat, orang boleh bayarkan zakat. Tak silap saya, kita ada belajar faraid di sini. Ada tak saya terangkan tentang kewajipan kita berkenaan duit salaman tu, kita bayarkan hutang pada Allah, hutang pada manusia, ada kan? Jadi itu semua boleh dibayar, tapi semayang tak ada. Bayar tak buat, tapi jadi dengan mata pun mesti buat. Tak boleh kita tinggalkan. Baik, sekarang kita dah habis pelajaran kita. Rukun semayang atau perkataan semayang ada 13 atau 17. Kalau 17, rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud ni diasingkan dia punya tamak minah. Rokok satu rukun, tamak minah satu rukun. Tapi di sini rokok beserta tamak minah sekalian. Jadi sekarang yang ke-13 ni tertib. Apa makna tertib? Tertib ni mesti ikut susunan. Kalau awak tak baca Fatihah, ada rokok. Kalau ada rokok ni, tadi aku tak baca Fatihah. Itulah tahu dah berlalu kan. Jadi tadi baca surah, sifat tabalik. Rokok awak itu dinamakan tertib. Rokok awak tak sah. Jadi awak sifat tabalik, baca Fatihah. Awak betul. Tapi kalau awak tinggalkan dengan sengaja pula, awak pergi rokok, maka awak nak balik Fatihah tak sah. Kecuali sembahyang sunat gerhana bulan. Rokok, balik Fatihah lagi, rokok lagi, baru tidak. Tapi semua sembahyang Fatihah, rokok. Ini tertib. Sebab Fatihah pergi sujud, sasul, akal lagi. Saya nak baca Fatihah, kita macam mana fikiran ni melayang, pergi sujud. Dah sujud ni. Tapi tak lah. Dalam hati. Nanti semula berdiri, tak payah baca Fatihah lah. Pasal awak dah baca Fatihah. Mesti pasal lagi. Kalau awak ada. Tapi awak dah satu rakaat, baru awak sadar awak tak baca Fatihah. Awak dah rokok, dah sujud, dah bangun. Jadi kira rakaat tu tak kira lah. Pasal tertib. Ibadah ni ada dua cara. Ada rukun dia tertib, ada tak ada tertib. Jadi yang tak ada tertib senang. Macam puasa, tak ada tertib. Awak nak niat dulu lepas awak tu makan, atau dah dekat imsak awak niat, hati awak. Tak ada tertib ni, tak ada tersusun. Macam ini, mesti niat dalam takbiratul ihram. Tak boleh niat tempat lain. Itu dia punya tertib. Angkat semayang ada tertib. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Ini yang wajib rukun dia. Ada orang yang basuh muka, dia kata dia takut kepala. Kalau dia basuh tangan, dia kata tak sah. Itulah dia kata tak belajar. Pasti. Apa sebab awak tak belajar? Syaitan. Jangan cakap.
Inilah syaitan yang ganggu. Syaitan dipanggil untuk keadilan. Kata syaitan, aku hanya guna, aku tak apa. Macam ini, ikut syaitan ni. Syaitan memang suka kita tak sesuai ibadat, tapi kita tak belajar. Apa tak malas? Habis makan tak malas, pergi kerja tak malas, kita nak belajar agama malas. Tak boleh. Tak boleh sendiri, salah diri sendiri. Jadi itulah dikatakan tak tertib. Tapi mandi hadas tak ada tertib. Jadi awak dah mandi semua, kat mana dah lepas mandi baru awak dapat tahu tak sampai air. Saya kata rambut dah dicat ke, bersihkan je. Rasakan aja. Saya kata dekat tangan kita ada koyok ke, buang koyok, rasakan. Tak payah mandi balik pasal dia tak ada tertib. Tapi untuk ada tertib, kalau awak punya muka disikitkan, angkat air semayang dah selesai, tapi alamak, ada sikitkan, berbekas tadi. Awak mesti kopi, rasakan. Dah rasa, ini semua tak salah. Ini semua tak salah. Ulang balik. Pasal tertib. Rukun semayang ada tertib. Jadi tertib ni, kalau nombor 1 tak sah, semua yang belakang-belakang tak sah. Tapi kalau tak ada tertib, nombor 1 tak sah, awak cuma ulang yang nombor 1. Awak tengok rukun ibadah tu ada tertib, haji ada tertib, umrah ada tertib. Jadi kalau tawaf tak sah, sa'i pun tak sah, sa'i tak sah, talul pun tak sah. Kalau ada tertib, jadi mana ada tertib, mesti ikut susunan. Satu tak sah, yang lain pun tak sah, yang kemudian dia tak sah. Tapi kalau tak ada tertib, mandi tak ada tertib, puasa tak ada tertib, keluar zakat pun tak ada tertib. Maksudnya tak mesti waktu tu awak keluar. Cuma yang tak boleh ni, ada orang tanya saya, boleh tak ada orang hutang saya keluar zakat. Itu tak boleh. Orang hutang dia kata memang orang tu dah tak boleh bayar lah, tak mampu lah, dia pulakkan. Tak boleh. Dia mesti bayar dulu. Dah dia bayar, awak dah terima, sekarang saya kata awak zakat. Keluar macam itu lagi. Mana orang hutang dan kita nak tak bayar, kita pulak zakat. Mana boleh. Cuma zakat ni tak ada tertib. Awak tak mesti hari itu awak keluarkan zakat. Saya punya genap 1 hari bulan 1 katakan. Saya nak keluar 1 hari bulan 12 boleh. Belum nanti saja tak ada tertib. Cuma awak mesti bagi 8 Ini satu orang bagi zakat dia tak bagi 8. Salah tak? Biar apa hal senang yang lain awak letak, yang Allah letakkan dalam Quran, mesti bagi. Kecuali awak punya duit zakat ni sikit sangat, umpamanya $80 ke, nak bagi 8. Nak pergi jumpa senang tu, nak kasih dia $10, duit tambah kita $15. Jadi tak berbaloi lah. $10 tu dia miskin, tapi anak dia ramai, $10. Pasal satu orang $2 ni nanti. Jadi kita fikirlah. Jadi kalau banyak, mesti bagilah sangat senang. Dalam Quran ini, jangan semangat bangga nak bagi. Ni kadang-kadang kita suka, ada saya dengar orang budak datang hari raya dia kasih zakat dia. Budak tu anak orang kaya. Zakat anak orang kaya dia punya, dari tumpuk sampai kasut punya zakat tu apa ada. Habis orang kahwin lah dia kasih zakat, orang berjanji lah dia kasih zakat. Itu tak sah. Tak sah. Itu hadiah. Itu pemberian kita. Katakan. Baik, jadi fahamlah kita tertib ni mesti ikut susunan. Jadi kalau awak tak ikut susunan, ibadah yang ada tertib